والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kerana pada malam ini kita boleh meneguhkan lagi sambungan perkongsian uraian suratul Adiyat, yang mana kita boleh bahagikan surah ini kepada 3 bahagi. Yang pertamanya ialah sumpah, Al-Qasam. Yang keduanya adalah Al-Muqsam alaih, yang disumpah kerananya ataupun di atasnya. Dan yang ketiga sebagai khulasah, kesimpulan, yang mengandungi padanya pengajaran serta nasihat terhadap sumpah dan apa yang disumpahkan 2 yang lebih awal daripadanya itu. Bahagian yang pertama kita dah habis, iaitu sumpah. Sebab itulah surah ini pun dinamakan dengan Al-Adiyat, yang saya terjemahkan dengan makna kuda perang. Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap satu perkara. Yang malam ini kita akan kongsikan Al-Muqsam alaih, perkara yang kerananya Allah Ta'ala bersumpah. Sumpah itu sendiri, yang Allah bersumpah dengan kuda perang, serta beberapa keadaan-keadaan kondisi kuda perang itu. Khususnya tatkala dia berlari laju, menerpa ke arah musuh, membawa panji-panji meninggikan kalimah Allah, ditunggang oleh mujahidin. Ini adalah sumpah yang Allah Ta'ala memuliakan kuda perang secara khususnya, dan secara umumnya memuliakan bersumpah dengan perkara yang dengannya kalimah Allah menjadi mulia, iaitu berjihad. Hari ini kata pakai kuda dah, tapi dia adalah simbol kepada perjuangan meninggikan kalimah Allah. Dulu dengan kuda, hari ini dengan apa? Dulu dengan cara berperang, mungkin ini dengan cara lain pula. Cara berubah, perjuangan itu tak pernah berubah. Bahkan cara-cara menegakkan kalimah Allah ini ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segenap dimensinya. Ada dengan cara harbiyah, askariyah, cara perang. Ada dengan cara silmiyah, cara aman, cara dakwah. Dan cara-cara ini adalah untuk memerdekakan manusia. Kerana manusia yang bijak,
Ya Allah Ta'ala jadikan ciptaannya yang terbaik ini hanya boleh tunduk kepada Tuhan yang menciptakannya saja. Tak boleh tunduk kepada yang lain. Tunduk kepada Islam saja. Aslim, taslam. Nabi kata, Islamlah kamu selamat. Maka nak menjadikan Islam paling tinggi ini kena buat kerja. Sementara Islamnya ada musuh. Musuh yang ramai. Musuh yang boleh jadi lebih pandai daripada kita. Lebih banyak kelengkapan daripada kita. Musuh yang ramai. Firman Allah Ta'ala, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Demikianlah sunnah kami. Kami jadikan bagi tiap nabi-nabi, termasuk ajaran nabi-nabi, yang paling mulia pada seorang nabi itu ialah risalah dia. Yang lain, daripada ujung rambut sampai ujung kaki nabi itu menjadi mulia kerana risalah itu. Maka risalah itulah yang paling mulia sekali. Orang tak bermusuh dengan batang tubuh nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, penghulu seluruh rasul-rasul, disanjung, digelar dengan gelaran yang tak digelar orang lain dengannya, Al-Amin, yang sangat amanah. Tapi apabila baginda membawa risalah, baginda menjadi musuh. Dimusuhi. Sebab itu Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu, tatkala kali pertama mendengar wahyu yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya laitani hayya iz akhrajaka qaumuk. Alangkah baiknya kalau sekiranya aku masih hidup tatkala kaummu menghalau kamu keluar daripada Makkah ini. Nescaya aku akan tolong kamu, sokong kamu. Rasulullah SAW terkejut. Bagaimana cucu Abdul Muttalib daripada suku kabilah yang nombor 1 di Mekah, Banu Hashim, digelar Al-Amin, dihalau keluar. Awa mukhrijiyahum, adakah mereka akan menghalau aku keluar daripada Mekah ini, wahai Waraqah? Dia kata, ya. Ya, kamu akan dihalau keluar. Kerana tidak ada seorang Rasul pun yang datang sebelum daripada kamu dengan apa yang kamu datang dengannya. Ini risalah. Illa udi. Mereka dia dimusuhi. Maka ayat Quran tadi, demikianlah sunnah kami, kami jadikan bagi risalah setiap Nabi ada musuhnya. Syaitan manusia, syaitan jin, yang saling membisikkan kata-kata manis bersama mereka untuk memperdayakan. Mereka tidak ada hujah. Yang ada adalah angan-angan. Yang ada adalah khayalan kosong. Maka Islam yang begini keadaannya dengan ada musuh pula, mesti ada orang yang berjuang menegakkan Islam. Dan orang yang berjuang menegakkan Islam ini, kita nak ke dia ada, kita tak nak ke dia ada, kita suka ke dia ada, kita tak suka ke dia ada, dia adalah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan ada sepanjang zaman. Disebut hadis yang sahih yang kita sama-sama dengar, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti Allah bi amri. Akan tetap ada di kalangan umat ini golongan yang zahirin, zahir, menzahirkan diri, tak bersembunyi, menunjukkan keislamannya, berbangga, berizzah dengan keislamannya, memperjuangkannya, kebenaran itu,
Mereka tak akan dapat dikalahkan oleh orang-orang yang menentang. Sehingga Allah mendatangkan pertolongannya. Ini ada. Di Malaysia ada, di Amerika ada, di Jepun ada, di Korea ada, di Mekah ada. Semua tempat ada golongan ini. Sepanjang zaman. Ini janji Rasulullah SAW. Ini akidah. Bahkan disebut dalam Al-Quran. Man yartadda minkum an dinih. Fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Azillatin 'alal mu'minin. A'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah. Wa la yakhafuna lawmata laim. Quran sebut janji ini janji Quran. Maka dia jadi akidah. Yang wajib kita kena percaya. Sesiapa yang murtad di kalangan kamu daripada Islam ini. Murtad dengan makna keluar Islam semua sekali. Ataupun ambil sebahagian, tinggal sebahagian. Tak jadi murtad. Tapi ini juga terkandung padanya makna murtad. Kerana Islam, udkhulu fis silmi kafah. Masuk dalam Islam semua sekali. Ada masa-masanya kerana takut, kerana kasihkan dunia, hati masih sayangkan Islam. Iman masih ada tapi lemah. Tak sanggup berkorban untuk seluruh Islam. Maka ambil sebahagian, tinggal sebahagian. Bila berlaku ini, Allah akan membangkitkan satu golongan yang lain. Yang menerima Islam seluruhnya. Yang Allah kasih pada mereka. Mereka kasih pada Allah. Mereka bersikap berlemah lembut sesama mukmin. Bersikap keras terhadap orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah. Mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Makna perjuangan ini bukan perang saja. Bahkan termasuk cabaran lain, dimaki, dibenci, disisihkan. Ini golongan ini ada. Soalnya, siapa dia golongan ini? Apa ciri-cirinya? Apa tandanya? Dan adakah saya bersama dengan dia ataupun menentang? Memahami dan berinteraksi dengan sunnah Rasulullah SAW antara lainnya dengan cara begini. Quran dah beritahu golongan ini ada. Hadis beritahu golongan ini ada. Siapa golongan ini? Ada ciri-cirinya. Antara yang disebut tadi. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Matlamat mereka adalah Allah. Orang boleh rakyat dengan mulut. Matlamatnya orang boleh rakyat dengan mulut. Tapi sebanyak mana lidah yang berdusta dengan perkara ini. Mereka yang berjuang kerana Allah, menjadikan Allah sebagai matlamatnya, tidak mudah hanyut. Tatkala dibanjiri dengan nikmat. Tidak mudah berputus asa. Tatkala diuji dengan ujian. Matlamat mereka bukan manusia, ialah Allah. Yang penting Allah kasih. Yang penting Allah setuju. Yang penting selalah dengan Quran, dengan hadis. Ini yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dan mereka bersikap azillah, menghina diri sama-sama orang beriman. Tidak tamak. Tidak zalim menzalimi. Bersikap berlemah lembut dengan orang-orang Islam lain yang bermacam-macam perangai. A'izzatin 'alal kafirin. Keras dengan orang kafir. Tidak ada kompromi. Bukan dengan body dia. Dia tak balas dengan body dia. Tapi dengan ajaran dia, ideologi dia, bawaan dia yang ini, a'izzah. Kita keras. Kita tak akan kompromi. Macam saya 2 hari ni. Seminggu 2 ini kasih. Apa nama ni? Orang Islam. 2 orang yang diislamkan. Dengan kehendak dia, persejuang dia.
Walaupun ada benda-benda berlaku di tengah-tengahnya. Tapi dah orang ni dah Islam. Bila dia dah Islam, menjadi tanggungjawab seluruh orang Islam yang lain untuk jaga Islam. Dulu orang Melayu tak belajar tinggi. Tak maju macam hari ni. Tak ramai macam hari ni. Tapi bila ada seorang perempuan Natrah nak dimurtadkan, orang Melayu berarok. Natrah ni orang Kemaman, anak orang Belanda. Mak ayah nak ambil balik, nak dikafirkan. Sehingga berlakulah apa yang berlaku. Rusuhan, mati. Sampai ada polis yang cabut baju polis dia. Kalau baju ini menghalang dia untuk bertahankan akidah Natrah. Pergi dan mati, katanya polis itu. Ini sikap yang tak boleh dan tak akan berubah. A'izzatin 'alal kafirin. Kita tak ada kompromi dengan benda ini. Tak ada politik dengan benda ini. Orang Islam kena guna apa cara sekali. Bukan kita nak paksa dia jadi Islam. Dia dah Islam. Dengan rela hati dia, suci hati dia, dia dah Islam. Maka nak dikafirkan semula dia, kita tak akan kompromi. Dan insya-Allah orang bukan Islam boleh tengok apa yang akan berlaku pula sekali lagi. Kalau dua ini cuba dimurtadkan semula. Ini benda yang tak ada kompromi. Kenaan dengan akidah. Dan kita wajib kena bersama-sama dengan gerakan ini. Tidak akan beri sama sekali. Yujahiduna fi sabilillah. Antara ciri golongan ini juga, mereka berjihad di jalan Allah. Berjihad meninggikan kalimah. Sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, siapa dia orang yang berjuang, berperang. Dikira dia ni berjuang, berperang di jalan Allah. Nabi kata, man qatala li takuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Sesiapa yang berjuang, siapa ke peringkat berbunuh-bunuhan untuk memastikan kalimah Allah, itu Quran, tinggi pada lebih daripada yang lain. Itulah dia orang yang berjuang di jalan Allah. Guna pedang, guna senjata, guna apa saja. Cara-cara yang dibenarkan oleh syarak untuk kita meninggikan kalimah Allah. Maka yang Allah Ta'ala bersumpah dalam ayat ini, kuda perang. Bukan sumpah saja. Terkandung padanya makna bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nakmu bersama dengan Islam sampai ke peringkat kalau kena perang pun peranglah. Kalau mati pun matilah. Kemudian malam ini kita nak sambung al-muqsam alaih wal 'adiyati dhabha, demi kuda-kuda perang tatkala ia termengah-mengah. Fal muriyati qadha, yang memercikkan api tatkala kakinya tangkas menghantak ke bumi. Fal mughirati subha, yang menggempur, mengejutkan musuh pada waktu subuh. Fa'atharna bihi naq'a, sehingga ketangkasannya itu menerbangkan debu-debu. Fawasatna bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ini sumpah. Apa yang disumpahkan? Sumpah kata juga, demi Allah, wallahi. Sumpah. Itu baru sumpah. Al-muqsam alaih, yang disumpah atas ni itu apa? Demi Allah saya makan dah. Makan dah ni nak cerita. Takut tak percaya, sumpah kata makan dah. Demi Allah bukan saya buat. Tajuknya bukan saya buat. Demi Allah tu sumpah. Jadi wal 'adiyat sabab fawasatna bihi jam'a, ini sumpah. Lepas tu innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya kebanyakan manusia itu kepada Tuhannya sangatlah kufur. Orang mengaji bahasa Arab, inna ini dipanggil adatut taukid.
satu perkataan, satu inna ini untuk ayat mempertegaskan. Sesungguhnya. Inna terjemah dia sesungguhnya. Dahlah sani bersumpah. Wal'adiyah fawasat nabi jam'a inna. Sesungguhnya pula sekali lagi. Kalau tak ada inna pun tak apa dah. Pasal sumpah dah. Fawasat nabi jam'a al-insanu li rabbihi lakanun. Padang dah. Tak. Punya bersungguh Allah Ta'ala nak kita dengar. Nak menarik intiza'ul intibah. Menarik perhatian orang yang mendengar ayat ini. Orang tertunggu-tunggu. Sumpah. Pasal orang Arab tahu. Wa na'adiyati dhabha falmun. Ini sumpah. Sebab gini mana sumpah. Ini ayat apa? Inna. Sesungguhnya. Sesungguhnya pula kejadian. Al-insana. Insan kita terjemah makna manusia. Hubung alif lam situ. Alif lam ni dipanggil alif lam lil istighraq. Ataupun kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma alif lam ini dipanggil umumul urfi. Terjemah bahasa Melayu kita kebanyakan. Sebahagian besar. Ramai. Sesungguhnya kebanyakan. Sebahagian besar. Ramai manusia. Li rabbihi. Kepada Tuhannya. Kepada penciptanya. Kepada Tuhan punyanya. Lakanun. Ada lam pula situ. Ini dipanggil lam al-muzahlaqah. Makna dia sesungguhnya juga. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu. Kepada Tuhannya. Lakanun. Sungguh-sungguh sangat kufur. 2 kali sungguh. Jumlah ini innal insan safalah kanun dalam bahasa ilmu tata bahasa Arab dipanggil jawabul qasam. Jawab bagi sumpah tadi. Dan ini Allah Ta'ala nak ayat. Tujuan bersumpah saat ni nak ayat yang ini. Nak ayat apa? Sungguh-sungguh manusia sebahagian besarnya sangat tidak berterima kasih kepada Tuhan yang menciptanya. Sangat kufur kepada Tuhan yang menciptanya. Ayat ini, para hadirin, dia juga mengandungi secara tersirat makna ta'ajub, heran. Heran sungguh manusia ni dengan Tuhan dia. Dan dia tak sebut Tuhan bahasa Arab makna ilah. Allah ni Tuhan. Rabb. Pelik manusia ini, sungguh-sungguh pelik. Dengan yang Rabbun, Rabb dia, yang mencipta dia, yang mengurus hidup dia. Lakanun, dia kufur. Dia tak berterima kasih pada itu Tuhan yang mencipta dia. Daripada tak ada pada ada, yang mengurus hidup dia, yang beri rezeki pada dia. Lakanun, tapi dia kufur. Sebab itu para hadirin, dah tahu mana ada makna ta'ajub begitu. Dalam kondisi biasa, bagi orang yang tak mengaji bahasa Arab secara formal, nak ayat mudahnya, ayat ni bunyi begini. Innal insana lakanudun li rabbih. Tetapi li rabbih ini didahulukan. Untuk menunjukkan peliknya manusia, kebanyakan manusia, jangan kata dengan orang lain. Rabb, Tuhan dia, pencipta, Rabbun. Kita tahu, kalau kita ada rumah, kita ada rumah, dan rumah tu rumah kita, tu tahu orang Arab panggil apa kita? Rabbul Bait, tuan rumah. Kalau kita ada telefon, orang Arab panggil Mahmud, telefon kita. Rabbul Mahmud, tuan punya telefon. Rabb mana tuan punya. Tuan punya kamu. Yang urus hidupmu, pelikmu, lah kanun. Kanun. Ibnu Ashur rahimahullah dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir mengatakan kanun ini orang Arab bersisih pendapat apa makna sebenar kanun. Di sana ada kabilah Mudar dan Rabi'ah, ni 2 kabilah besar Arab. Dan Quraisy daripada ini. Kanun di sisi mereka maknanya seorang yang kufurkan nikmat. Apa makna kufur nikmat? Kayak kita kata ayat.
Sana ada kabilah Arab bangsa Kinana. Kanut di sisi mereka maknanya bakhil, kedekut. Di sana ada kabilah Arab, kabilah Kindah. Kanut dan juga orang Arab Hadramut. Kita baca dalam kitab Arab di antara dialek yang menjadi asas ataupun rojokan juga dialek Hadramut. Kanut maknanya asi, derhaka. Bagi Ibnu Ashur kata, ada orang Arab kata kanut ini maknanya kufur nikmat. Ada orang Arab memaknakan kanut dengan maknanya bakhil. Ada orang Arab memaknakan dia dengan makna derhaka. Maka saya menyimpulkan, kata Ibnu Ashur, makna kanut ialah seorang yang bersifat dengan sangat mengkufuri Tuhan. Al-Hasanul Basri rahimahullah menafsirkan makna kanut yang bermaksud kufur nikmat dengan katanya, lawamun li rabbih, manusia yang tergamuk mencela Tuhannya. Ya'idul musibat, dia mengira-ngira kesusahan yang menimpanya. Wa yansan ni'am, dan dia melupai nikmat yang dikurniakan Allah kepadanya. Ini makna kanut. Dan sungguh. Dan bila Allah Ta'ala kata begitu, akhirnya memang sungguh. Begitulah yang berlakunya. Apanya? Manusia sebagian besarnya kanut. Musibah yang dia kena, dia ingat. Dia kira. Sampai layak dia merungut, mengeluh, dan mengatakan yang tidak layak ataupun mengiktikad yang tidak layak pada Tuhannya. Sedangkan nikmat yang dia terima, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau mu kira nikmat aku, mu tak nak kira. Bertimbul-timbul nikmat. Atas body kita, daripada ujung rambut sampai ujung kaki ni, beribu juta harga. Tak ada syarikat boleh reka bulu wala sorak sampai hari ni. Serupa yang Allah Ta'ala buat. Tak ada syarikat boleh buat mata, telinga. Ni'mat Allah yang terlalu amat banyak. Tidak ada tolak bandingnya. Siapa tak nak kira, tapi tak nampak. Tak rasa perlu bersyukur. Tak rasa apa yang diberi sangat sedikit dengan apa yang diterima daripada Allah. Bila Ta'ala kata manusia sebagian besarnya kanun, kufurkan nikmat. Kita tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang mencipta kita, engineer yang buat kita. Tidak ada rahsia pada Allah tentang kita, bahkan seluruh makhluknya. Awal dan hujungnya, zahir dan batinnya, secara umum ataupun secara detailnya, semua Allah mengetahui kerana dia yang buat. Allah Ta'ala mensabitkan kepada kita sifat kufur ini kerana sifat kufurkan nikmat. Kalau hak baik, hak molek-molek, nak lagi, berasa tak cukup. Kalau musibah yang jarang-jarang kena, tu berenung sendiri. Terlalu amat jarang musibah kena. Tapi yang itu yang diungkit-ungkit. Yang itu yang disebut-sebut. Yang itu yang diingat-ingat. Sifat ini sebenarnya mari bersatu fitrah yang Allah Ta'ala buat bagi seluruh manusia. Iaitu kasihkan diri sendiri. Bahkan ianya merupakan disistemkan dalam tubuh kita. Ahli-ahli yang mengaji biologi ke atau ilmu perubatan ni royak. Bagaimana otot ini tatkala dia menguruskan tubuh kita. Matlamat utamanya ialah memastikan kita kekal hidup. Kekal tidak sakit. Sebab itu dia menggembeskan hormon itu, hormon ini, tutup suih ini, buka suih itu. Berkehendakkan rasa nak makan mendi ini, tak nak mendi itu. Kerana otak dia telah diset. Matlamat dia pertama ialah baqa'u nafsi, mengekalkan diri, memastikan dia ada.
Maka sifat ini Allah Ta'ala dah buat siap-siap bagi tiap orang. Ini dibuktikan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya an Abdullah bin Hisham, daripada Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kami beramai-ramai satu majlis sama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akhidun bi yadi Umar bin Al-Khattab. Tengah-tengah Nabi duduk amarah, Nabi pun pegang tangan Sayyidina Umar. Nabi sayang Sayyidina Umar. Orang yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Islam mendapat megahnya, izzahnya di hari Umar memeluk Islam. Faqala lahu Umar, dan Sayyidina Umar berasa Nabi pegang tangan dia, Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Demi sesungguhnya engkaulah yang paling aku kasih daripada segala-galanya, melainkan daripada diri aku sendiri. Sayyiduna Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, di kemana dia duduk kafe-kafe lagi, dia bercakap sama-sama dia. Dia ni semua geng baik. Sayyidina Umar, Amr bin Al-As, Khalid bin Walid, Safwan, lima ni orang muda di Mekah, kawan baik. Geng kedai kopi dah kita pergi salam hari ni. Satu hari di mana dakwah Nabi tengah duduk hangat-hangat di Mekah, mereka bercakap sama-sama mereka. Dan mereka tanya Amr, kerana Amr ini duha ila Arab, jenis Arab. Buat dia kata Amr, berdasarkan kepada pemerhatian mula ramai-ramai kita ni, siapa dia yang akan masuk Islam mula-mula sekali? Kalaulah akan terima Islam, kalau kita ni tengah berlawan, kalau ada terima, siapa dia? Amr kata, kalau aku boleh ubah kalang itu, Umar bin Al-Khattab. Apa mu kata dia? Kerana Umar ini dalamnya sama dengan luar ni. Dalam perut dia dengan luar dia sama. Umar yang tak erti berpura-pura. Sebab itu bila Nabi katakan ini, Rasulullah nombor 2, hak saya kasih. Nombor 1 diri saya sendiri. Ini fitrah. Sehingga Rasulullah SAW membimbing fitrah itu. Kerana sayang pada diri sendiri dengan makna itu salah. Faqala an-Nabi, lalu Nabi SAW bersabda kepada dia, la, tidak wahai Umar, tidak, tak betul sayang macam ni. Tak kena. Wallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang diriku berada di tangannya. Hatta akun ahabba ilaika min nafsik, sehingga aku terlebih engkau kasih pada dirimu sendiri. Baru betul wahai Umar. Faqala lahu Umar, Sayyidina Umar dah cakap banyak. Kerana dia seorang yang membiarkan hatinya, wewenangnya dibimbing oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Umar, orang yang digerak dan dihentikan oleh wahyu. Hatta Rasulullah hidup, Rasulullah wafat pun, bila dia cuba nak adjust mahar kahwin, ada orang main nadu, Datuk Seri, mah kahwin mahal ni payah, orang nak nikah payah mahal. Dia nak menetapkan mahar, bangun perempuan, tegur dia dengan ayat Quran, lalu dia pun tarik cadangan dia. Sayyidina Umar bila dengar Nabi kata, Umar dak kena imanmu, dak betul caramu sayang ke dirimu ni. Tak betul ni lah, aku nombor 1. Lebihmu sayang pada dirimu sendiri, baru betul. Sayyidina Umar kata, fa innahu la'an wallah, maka jika begitu sekarang ini demi Allah wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, engkau terlebih aku kasih daripada diri aku sendiri. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bersabda, al-an ya Umar, ya sekarang baru patah, sekarang baru jadi.
Sebab itu, sifat kufurkan nikmat ini, sangat kufurkan nikmat. Ia mari pada satu sifat yang Allah Ta'ala dah jibillah, dah bubuhlah kita. Sayang ke diri sendiri. Kerana sayang ke diri sendiri inilah, tak nak diri sendiri ditimpa musibah. Nak senang semua. Nak sedap semua. Segala-galanya beredar sekitar diri dia. Apa untuk aku? Apa aku dapat? Apa untungnya? Apa? Hak diri dia. Sifat itu. Dan sifat ini mari kerana dia jahil tentang hak Tuhannya. Jahil tentang hak orang lain yang tertanggung di atas kepala bahunya. Yang dia fikir dia seko je. Dan jahil dengan tujuan kehidupan. Sebab itu jahil adalah musuh yang besar pada manusia. Kata Sayyidina Umar tadi, dia ayat dua terang. Saya Rasulullah, saya Rasulullah nombor satu, saya sayang. Comanya nombor satu tu pun lepas saya. Diri saya. Mula-mula lepas tu Rasulullah. Sehingga Nabi beritahu hakikat sebenarnya. Iaitu Al-Hasanul Basri rahimahullah pernah berkata, "Laula al-ulama la sara an-nas misl al-bahaim." Kalau tidak kerana cikgu. Molek kata ambil ni kita buat hari-hari guru hari-hari. Kalau tidak kerana cikgu. Tak kira lah cikgu mengajar agama ke, cikgu mengajar sains ke, cikgu mengajar apa ke. Kalau tidak kerana dia ni, manusia akan jadi macam lembu kubah. Ada orang lembu kubah bab matematik, dia tak erti matematik, macam lembu kubah bab matematik. Ada orang lembu kubah bab apa lagi, bab ni, bab itu. Dan yang paling bahaya sekali, orang yang jadi lembu kubah dalam bab dia dengan Tuhan dia. Dia dengan penciptanya. Sehingga dia kanut, dia kufurkan nikmat. Itu para hadirin. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan harta yang paling besar yang ada pada manusia ialah maklumat. Ilmu. Khususnya ilmu yang bermanfaat untuk dia menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang saleh, dan untuk dia menjadi seorang reformis yang mengislahkan orang lain. Dengan ilmu. Banyak hadis apa Nabi dan Hasbah Nabi kata, apa namanya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah fardu atas setiap orang Islam. Kerana rupanya dengan ilmu, dengan tanpa ilmu, manusia akan jadi kanut mengkufuri nikmat Tuhan, menentang Tuhannya, bermusuh dengan penciptanya. Benda yang tak patut sekali-kali berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan di antara dosa-dosa besar ialah derhaka pada ibu bapa. Terkandung padanya pengajaran. Kenapa kamu dosa besar derhaka pada ibu bapa kamu? Kerana dia yang pelihara kamu. Dia yang membesarkan kamu. Dia yang beri susu ke kamu. Dia yang begitu begini. Tersirat padanya bagaimana dengan Allah yang menciptamu, mencipta ayahmu. Beri makan kamu, beri makan ke ayahmu. Terlebih tidak patut lagi untukmu derhaka. Dan sebesar-besar derhaka pada Allah ialah mengadakan sekutu bagi Allah. Syirik pada Allah. Sama dengan syirik yang namanya jari, sembah patung, sembah tok ekong, semua ataupun yang khafi, buat sesuatu bukan kerana Allah. Sangat tidak patut. Ini Allah Tuhan kamu, pencipta kamu, yang buat kamu, yang urus kamu. Sebab itu tatkala para ulama menceritakan tentang dosa, yang secara hakikat inilah dosa ialah bersalah pada Tuhan kita. Benda yang tak patut berlaku. Para ulama mengatakan, la kabira ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang dikira besar jika diiringi dengan taubat. Wala saghira ma'al israr. Tidak ada dosa yang dikira kecil jika sekiranya dibuat semua berterusan. Kerana hakikatnya, apabila manusia buat dosa dan dia bertaubat, hakikatnya dia beriman dengan Tuhan.
Bila manusia buat dosa walau kecil, tapi dia terus buat, hakikatnya dia kufur dengan Tuhannya. Dia tak mengasai keberadaan Tuhannya, melihat Tuhannya, membalas Tuhannya. Sebab itu dia berterusan. Maka hakikatnya itu membawa pada dosa itu. Tak ada yang kecil. Semua besar belaka. Dia dibuat dengan tidak taubat. Semuanya dikira kecil ataupun enteng jika diiringi dengan taubat. Kenapa? Kerana kamu bersama dengan Tuhan kamu. Walaupun kamu buat salah, kamu sedar dia ada, dia melihat, dia akan menghukum, dan kamu juga sedar dia menunggu-nunggu kamu untuk bertaubat supaya dia boleh mengampunkan kamu. Apa artinya Allah buat kita untuk bakar kita di neraka Jahannam? Tak ada artinya. Allah Tuhan yang adil, bahkan adil disulami dengan bijaksana. Kebijaksanaan Allah tak akan buat sesuatu untuk dibakar. Maka Allah sediakan sebanyak-banyak pintu supaya tidak membakar kamu. Supaya tidak menghukum kamu. Tapi kalau kamu terus pula, hadir Allah datang. Yang salah mesti dihukum. Seperti mana yang betul, yang benar, yang baik diberi nikmat. Tapi sebelum keadilan itu, dibina keadilan itu dengan kebijaksanaan. Maka Allah memang tak nak menghukum. Tapi itu innal insan, sungguh pelik kebanyakan manusia li rabbihi, pada yang menciptanya, la kanun, durhaka. Atau maknanya durhaka pada Tuhan. Kanun. Sekali lagi, wa innahu ala dhalika la syahid. Dan yang pelik lagi, dan sesungguhnya dia menyedari akan kekufurannya itu. Kalau dia tak sedar, bukan dia tak tahu perbuatan ni tak patut. Perbuatan ni dosa. Bukan, tapi dia tergamuk buat. Tergamuk dia. La syahid, syahid makna asyahid, menyaksikan, menyedari, dia sedar betulnya kenyataan ini. Kenyataan apa? Dia sangat durhaka pada Tuhan. Dia menyedari. Ibn Abbas riwayat mengatakan innahu itu maknanya Allah. Wa innahu, sesungguhnya dia Allah, ala dzalika la syahid, sangat menyaksikan kekufuran hamba ni. Boleh jadi dua-dua makna. Sama ada maknanya Allah Ta'ala mengetahui segala kekufuran yang hambanya buat, maka dia perlu takut dan berhenti. Ataupun maknanya seorang hamba itu mengkufuri Tuhannya, sedang dia sedar dia mengkufuri Tuhannya, maka lagilah tak patut. Kalau dia tak sengaja, tak sengeleng, tak apa. Tapi wa innahu ala dzalika la syahid, manusia sangat menyedari kekufuran ni. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Ini adalah hujjah apa yang saya sebut awal tadi. Sebab menjadikan manusia durhaka pada Tuhannya, kufur nikmat Tuhannya, kerana ini ayat yang ini. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Dan sesungguhnya dia, manusia itu, sangat tamakkan kebaikan ataupun harta benda untuk dirinya. Saya pergi pada detail. Sebab apa manusia jadi kufur? Sebab apa dia derhaka? Bulan-bulan dia sedar dia derhaka. Sebab apa? Kerana apa? Innahu lihubbil khairi la syadid. Kerana dia kasihkan kepada khair. Dalam bahasa Quran, khair memberi makna harta. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran ayat yang lain, kutiba alaikum idza hadar ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf. Nah, ayat ini Allah Ta'ala kata diwajibkan ke atas kamu. Bila mana seseorang kamu dihadiri oleh maut, in taraka khairan, jika dia meninggalkan khairan, untuk dia menyiapkan wasiat kepada kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya dengan wasiat yang ma'ruf. Maka khair maknanya apa? Harta. Wa innahu, manusia ini, lihubbil khair, sukakan kepada harta, la syadid, sangat-sangat tamak.
Sangat kasihkan harta dengan kasih yang merosok. Kasihkan dunia. Ini sebab dia. Kerana sebab dia nak ke harta lah. Menjadikan harta matlamatnya lah. Menjadikan pangkat matlamatnya lah. Menjadikan sanjungan orang matlamatnya lah. Kanun dia durhaka kepada Tuhan. Bayangkan kalau dia tukar. Dia ini wa innahu li hubbi rabbih lasyadid. Manusia kalau dia kasihkan Tuhannya sungguh-sungguh, sepatutnya itu. Dia kasihkan Tuhan dia sungguh-sungguh. Allah nombor satu. Maka dia tak akan kanut. Dia tak akan durhaka. Dia tak akan kufur nikmat. Sebab kerana dia menjadikan harta, dunia, diri dia benda yang paling utama, maka itulah sebab kanun dia mendurhakai Tuhan. Dia kufurkan Tuhan. Dan Rasulullah SAW sebut betapa sifat ini menjadi fitnah umat akhir zaman sehingga menjadikan dia umat yang lemah dan menjadikan Islam itu pun berada di tempat yang lemah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis yang hasan daripada Sauban radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, biasa dengar dan saya baca ayat kali hadis, acak kali hadis ini, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tatada'al akalatu ila qas'atiha. Telah hampirlah waktunya kamu wahai umatku akan diratah oleh umat-umat yang lain seperti mana orang ramai meratah hidangan. Berlaku tak berlaku lagi? Lama dah berlaku. Umat kita dipanggil orang, negaranya negara dunia ketiga. Negara mundur. Sebagai dipanggil negara teroris. Diperlakukan wewenangnya, dibom, dibunuh, diitui di sana sini. Bahkan ada orang Islam yang dicabut warga negaranya macam Rohingya. Sebab tak ada negara bangsa. Berlaku di mana-mana. Sahabat Nabi kata, awa min khillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Adakah kerana kami sedikit sampai orang berani buat begitu ke kami? Kenapa sahabat Nabi kata begitu? Kerana mereka tahu di Mekah mereka sikit. Orang ganyang, orang kenyek, orang buat ikut jam. Nabi royak ni macam nak jadi pula orang Mekah tu. Boleh jadi kerana kita sikit Rasulullah masa tu. Siapa orang berani buat lebih kurang dengan kita? Nabi kata, bal antum kathir. Mu ramah. Ramah. Macam kita gini, ramah. Kita royak korang, kita penganut Islam paling ramah dalam dunia. Ramah. Walakinnakum ghusa. Tapi kamu ramai seperti buih. Kamu bukan gelombang. Dulu orang Islam gelombang, orang lain buih. Gelombang yang bawa buih ke mana-mana. Dan memang buih lagi banyak daripada gelombang lagi. Kamu seperti buih, ditolak ke sana kemari oleh musuh kamu sewenang-wenangnya. Kamu sa'isain, seperti buih di hari banjir. Wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikumul mahabata minkum. Di kali itu Allah akan cabut rasa gerun musuh terhadap kamu. Musuh Islam tidaklah segerun dengan Islam dan dengan orang Islam. Mereka berani cabar. Mereka berani cakap hujung. Ini pilihan raya. Pilihan raya Johor. Ada satu tempat petani di satu dong itu. Orang Melayu 82%. Tapi yang berhormatnya Hindu. 2-3 kali pilihan raya dah. Sampai macam itu. Sampai tahap itu. Orang Islam yang majoriti macam tak ada orang pilih penyembah batu. Ataupun yang bukan Islam jadi ketua dia. Jadi wakil dia. Untuk bercakap bagi pihak dia. Tergamuk. Macam mana lagi musuh nak orang yang tak Islam nak rasa gerun dengan kita?
Kalau ini sikap kita. Masa kita ramah pun, kita ambil dia juga buat pada. Bulan-bulan lawang dia tu Islam. Kita ambil dia juga. Benda ni. Mana maruah kita. Sebagai orang yang beriman. Mana keimanan kita dengan ayat. Apa nama ni. Hari dihimpunkan manusia dengan imam-imam mereka. Dengan pemimpin mereka. Ketua mereka. Wala yaqzifanna Allah fi qulubikumul wahan. Nabi kata ketika itu Allah Taala campur dalam hati kamu orang Islam dengan satu sifat yang akan menjadikan kamu lemah. Doa cetong. Lama saja dia mahabbah. Apa sifat itu? Hubbud dunia. Ini. Kasihkan dunia. Menjadikan dunia sebagai matlamat. Berhadiri kita akan mati. Wajib kita akan mati. Tak ada doktor dia kata kita dah mati. Cuma matilah permulaan hidup yang baru. Setelah hidup yang ini. Hidup berseorangan. Setelah hidup beramai-ramai. Dipukul, dikatak, diseksa atau diberi nikmat. Ini hidup ini. Tidak ada amalan, yang ada ni balasan saja. Maka nak selamat di situ, berbuat baik di sini. Berkorban di sini. Untuk Islam, untuk Quran, untuk Rasulullah. Bukan untuk Tok Guru itu, Tok Guru ini, Tok Syekh ini. Ini orang semua kita tak tahu dia pergi di mana. Tak tahu masuk neraka dulu pada kita lagi. Tapi yang sahih, Allah, Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah. Ini yang menjadi ikutan kita. Oh, yang dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah SAW. Hidup dan mati kita untuk orang ini, untuk perjuangan ini. Seperti ini. Bila kita tukar, kasihkan dunia. Saya heran ramai orang mengajar ini, hidup besar ke Tok Guru dia, Tok Syekh dia. Semua orang mesti ajak manusia pada Allah dan pada Rasulullah SAW. Ini benda nombor satu. Orang tak ikut kita dah apa? Orang tinggal kita pun dah apa? Dan orang tak ikut dan orang tinggal Rasulullah SAW. Nak jadi begitu, kita mengajar ke, kita kuliah ke, Rasulullah yang tersebut banyak. Hadis-hadis dia. Dia mengajar pekoh, mengajar apa? Hadis ini. Ini tunjang. Baru kita sebut Tok Guru kita, ulama kita, Tok Syekh ini, baru dia. Bukan dia nombor satu. Rasulullah nombor satu. Kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan orang lain. Dengar je sampai dia mengajar kuliah ke apa, sebut Tok Guru dia banyak, perlu sebut Rasulullah. Sebut ayat Quran sikit-sikit je. Sebut Tok Guru dia, kitab dia banyak lagi, tutup. Orang ni tak tahu nak bawa kita pergi di mana. Dia sebut Quran, dia tahu dah. Ini nak ajak kita, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Siapa dia saja bawa dengan kepada Quran, Quran akan bawa mu ke jalan yang betul. Nabi kata dalam hadis riwayat Tirmizi, man qala bihi sadaq. Siapa dia bila dia bercakap, dia bila hujah dia, cakap dia, Quran, pas saksikanlah dia betul. Maknanya begitu. Wa karahiyatul maut, penyakit yang kedua yang menjadi kamu lemah, mu takut kemati. Mu tak berani mati. Dengan maksud tak berani mati ni para hadirin, mana ada orang berani nak kemati. Dengan maksud manusia yang tidak puas dengan dunia. Sebab kalau dia tak mau tinggal dunia ni, walaupun dia tahu dia akan tinggal dunia. Nabi kata, lau kana li bani Adam wadiyan min zahab. Hadis yang sahih. Kalau satu orang anak Adam ada satu lembah daripada emas, la talaba tsaniyah, dia nak yang kedua, lembah yang kedua. Ada emas selembah ni, sebab mampu tak habis dah belanja. Tak, dia nak selagi. Dan tidak ada yang akan memenuhi temoloknya malaikat tanah. Rubuhlah mulut pasir mampu tu, baru tak mampu benda dah. Sebab nak pun tak jadi apa-apa. Sebab itu, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kena ingat, jangan huduh macam ni yang jadi huduh begini. Nyakitnya pucih pada apa? Kerana mu bubuh nombor satu, khair, harta,
dunia bubuh nombor 1. Kita mau jadi kanut neraka. InsyaAllah kita akan sambung dengan bahagian ketiga surah ini. Allah Ta'ala tutup surah ini dengan memberi satu Panadol. Spesies. Obat bagi penyakit derhaka pada Allah dan obat kasihkan dunia pada Allah. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Kita bahasa Arab faham hak belakang tu kubur tu saja. Kubur, orang Melayu panggil kubur. Tapi bahasa Arab kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Kita sambung dalam banyak akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.